Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurani Sabila, host Anda untuk TVPSS SKSNN. Alhamdulillah, Ramadan hampir melabuhkan tirainya dan Syawal bakal menjelma. Ini adalah saat yang dinanti-nantikan oleh semua umat Islam. Pada tahun ini, warga SKSNN tidak ketinggalan untuk berkongsi kegembiraan dan menyampaikan ucapan khas sempena Hari Raya Idul Fitri. Jom kita saksikan ucapan penuh kasih sayang daripada guru-guru dan murid-murid SKSNN yang pasti penuh dengan doa dan harapan dan kegembiraan untuk semua. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah kita kini berada di penghujung Ramadan. Bagaimana perasaan Ustaz apabila Ramadan hampir melabuhkan tirainya? Okey, terima kasih Sabila. Bila kita bercakap pasal Ramadan ni, pasti akan tergambar di fikiran kita suasana bazar Ramadan, suasana yang kita rasa macam Nabi pun pernah bersabda, hidupkanlah malam-malam di bulan Ramadan. Tapi bila kita dah hampir di hujung Ramadan ni, bagi saya akan merindui suasana malam yang penuh dengan keberkatan, malam yang penuh dengan orang kata pengharapan seorang hamba kepadanya. Jadi perasaan saya rasa sedih, saya rasa rindu. Dan kita percaya adakah kita akan berjumpa Ramadan pada tahun hadapan? Itulah satu persoalan yang tertanya-tanya pada diri kita sendiri. Itulah Sabila. Pesanan yang sangat bermakna. Sebelum kita akhiri, Ustaz ada ucapan khas sempena Hari Raya yang bakal tiba untuk murid-murid, rakan sekerja atau sesiapa sahaja yang menonton. Baik, kepada yang sedang menonton, kepada rakan-rakan saya, kepada anak-anak murid saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, dan sekiranya ada salah silap mohon dimaafkan. Dan jangan lupa datang rumah saya di Jalan Raya. Terima kasih Cikgu. Ustaz. Assalamualaikum Cikgu. Syawal dah semakin hampir, pastinya Cikgu dah mula rasa bahagia Hari Raya. Macam mana persiapan setakat ini? Waalaikumsalam Sabila. Okey, insya-Allah dalam 4 hari lagi kita akan menyambut Hari Raya, betul? Okey, Sabila balik kampung? Iya. Balik mana? Ke KK. Okey, insya-Allah cikgu pun akan balik ke kampung. Persiapan untuk tahun ni cikgu ala kadar saja. Sebab kita disuruh seharusnya ala kadar dalam segala persiapan, okey, supaya tidak ada pembaziran. Okey, setakat ni yang cikgu dah biskut raya cuma sikit-sikitlah untuk keluarga. Tiket balik ke kampung, insya-Allah cikgu akan balik ke kampung. Lepas tu persiapan pakaian semua untuk keluarga cikgu ala kadar saja. Seronok dengar cerita Cikgu. Sebelum kita akhiri, Cikgu ada ucapan khas buat murid-murid dan warga SKSNN sempena Hari Raya ini. Okey, terima kasih Sabila. Okey, cikgu nak ucapkan selamat Hari Raya kepada Sabila, Usop, okey, semua warga SKSNN. Okey, selamat Hari Raya Aidilfitri. Okey, kalau balik kampung nanti hati-hati, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan. Okey, nanti lepas raya insya-Allah kita jumpa lagi. Dan cikgu nak minta maaf sekiranya cikgu ada salah dan silap kepada Sabila. Okey, kepada semua warga SKSNN, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada pertanyaan. Okey, apa? Kenangan raya yang paling kelakar bagi Ustaz apa? Okey, waktu Ustaz kecil pergi main mercun, tidak dengar cakap ibu bapa. Jadi mainlah mercun, tiba-tiba hangus baju, koyak baju Ustaz. Terus kami ketawa. Okey, itulah. Okey, terima kasih Ustaz. Cikgu. Ada soalan. Rendang daging atau rendang ayam? Mestilah rendang daging. Thank you Cikgu. Okey. Kalau dapat duit raya nak buat apa? Teacher, buat kuku baru. Hah? Buat kuku baru. Cantiknya. Ini kan? Okey, terima kasih Cikgu. Itu je. Okey. Ya. Thank Simple you. kan? Simple. Baju raya. Warna, tema atau ikut suka hati? Maksud?
Maksudnya macam Ustaz mau pakai baju warna tema atau yang lain-lain? Oh, maksudnya kalau warna tema ni sekali lah sama lah satu sama. tema. Kalau macam family saya biasanya memang satu tema, memang Jadi satu apa? color. Warna apa? Tahun ni warna dia macam biru tapi saya tak tahulah spesifik apa nama birunya. Tapi biru saya anggap biru muda. Oke, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Apa soalan tu? Lagu raya yang paling menyentuh hati apa bagi cikgu? Lagu Air Mata Syawal. Coba cikgu nyanyikan sedikit. Cikgu nak pandai nyanyi? Tapi boleh lah. Coba. Alah. Okay. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya ada pertanyaan. Ya, apa nak tanya tu? Cikgu pilih kata raya atau ucapan WhatsApp? WhatsApp. Oke, terima kasih cikgu. Sama-sama. Tengok, simple kan cikgu? Assalamualaikum Ustazah. Salam. Saya ada pertanyaan. Tanya anak. Kalau Ustazah buat kuih raya wajib atas meja. Saya tak buat kuih raya. Kalau Ustazah belilah. Kalau Ustazah beli. Kalau Ustazah beli, Ustazah pun tak beli kuih raya. Yalah, apa je. Apa je? Semprit susu. Semprit susu. Tu je Ustazah. Ya. Satu je kan? Satu je kan atas meja. Apa-apa pun boleh. Oh, mestilah ketupat palas. Ketupat palas. Tepat panas. Bukan ketupat panas. Ketupat palas. 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 Okey, terima kasih Ustazah. Sama.